Hello geng, hello. Saya masih kat Gerik lagi ni. Kita lepak minum jap. Aduh, nak jumpa juga TS geng. Jalan Gerik ke Hulu Perak ni 48 km geng, tak jauh. Okey, bercerita pasal Hulu Perak dengan Gerik. Saya recommendation Hulu Perak. Hulu Perak tempatnya lagi cantik pada Gerik, dengan jalannya cantik mulus. Okey, bercerita pasal Hulu Perak ni. Hulu Perak ni banyak orang reman geng. Muka pun lain. Dan mereka punya badan yang lebih kecil daripada orang tempatan. Okey, lagi satu, dekat negeri Penggalan Hulu dan Gerik ni, kebanyakan toke-toke yang maju kat sini ialah toke balak. Dekat sini balak lah. Apa nak jadi pun saya tahulah. Lagi 100 tahun pupus hutan ni baru mampus semua orang. Okey geng, bercerita pasal Penggalan Hulu ni. Penggalan Hulu ni ada satu pusat gali biji lah kat sini. Lepas tu dekat sini ada kampung Siam, ada kampung Tamil. Penggalan Hulu geng. Penggalan Hulu lagi best daripada Gerik. Gerik tu dia macam pekan mati. Lepas tu dia tak ada pilihan. Dekat Penggalan Hulu ni dia masyarakat dia lain geng. Sini banyak orang Thailand geng, orang Reman. Dekat sini juga masyarakat dia, rupa dia lain. Wah, tengok dah sampai dah Penggalan Hulu. Saya tak sabar nak pergi Kedah ni geng, nak makan geng. Kedah best geng. Berbanding dengan negeri Penggalan Hulu ni, dulu bebas cukai tu ada kedai dekat sepadan. Lepas PKP dah tak ada. Dulu saya suka datang sini makan gulai lemak Siam geng. Haram jadah betul lah. Kenapa dia orang tutup? Okey, bercerita pasal Penggalan Hulu ni. Sini kalau nak datang makan masa setengah jam atau 1 jam lah kalau naik motor Honda Cup. Lepas tu lagi satu, dekat Penggalan Hulu ni masyarakatnya lebih baik lah daripada Gerik. Gerik dia banyak orang luar ya. Macam Penggalan Hulu ni dia banyak orang Kedah. Orang Kedah sini dia macam kampung-kampung sikit lah. Muka pun lain geng. Mereka punya badan pun lain geng. Mereka lebih kecil daripada orang tempatan. Okey, lagi satu, dekat Penggalan Hulu ni kerajaan tak nak buat apa-apa. Stadium pun tak ada. Sebab aktiviti kat sini pembalakan dan juga persempadanan. Memang tak maju. Nak buat macam mana? Pilihlah lagi. Malas nak cakap lah. Saya dah 68 tahun hidup macam benci betul lah. Okey geng. Inilah pekan Penggalan Hulu. Penggalan Hulu ni pekan dia lagi cantik daripada Gerik. Gerik memang tak cantik. Pekan dia berterabur geng. Lepas tu orang kat sana pula jual mahal. Kalau nak datang dah Penggalan Hulu geng. Makanan dekat sini dia dah sampai dekat-dekat Kedah ni, dia dah lain. Walaupun negeri-negeri di Perak ni antara negeri yang paling mundur. Sebab apa? Sebab 68 tahun satu parti perintah. Jadi dia tak berubah-ubah. Dia macam tu je. Sekarang ni ada PA pun, sebab PA pun tak kuat kat sini. DAP pun okey lah. Kalau kat Ipoh tu DAP okey lah. Tapi masalah UMNO lah tak okey. Kemajuan dekat sini sangat lembab geng. Saya sembang tadi dengan Cina sini, dia pun fed up. Kedai nak dapat 50 orang sehari pun payah. Lepas tu ada kedai Najib. Kedai Najib tu kedai Nasi Lemat. Kedai Nasi Lemat tu pembunuh ya. Pembunuh kedai-kedai runcit di kampung. Sebab sekali orang masuk Nasi Lemat, dia takkan pergi kedai lain. Begitulah bisnes. Itu pasal yang mereka marah tu, monopoli. Apapun Penggalan Hulu macam ni lah. Masyarakat dia sini semua, masyarakat dia saya tak faham ya. Apa yang mereka nak. Yang saya tahu mereka kat sini kilang pun tak ada. Bisnes kat gini, kedai makan. Macam tu lah. Tak ada idea dah minta sini. Pelabur pun dia orang tak bawa. Tak ada amanah lah. Macam dekat negara Leningrad lah. Saya rasa kalau Rusia ke kat sini lagi maju. Saya tak kutuk kerajaan, tapi kalau anda pergi ke sepadan Betong lagi maju daripada Penggalan Hulu. Sebab dekat Betong ada bekas-bekas Cina Malaysia lah, Cina Komunis dulu. Mereka lah yang majukan Betong. Okey, jumpa lagi geng.